Okey, Assalamualaikum pada semua rakan-rakan yang mana nak ambil lesen lori lah. Okey, hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana nak buat parking CC untuk lori lesen E-Kejo 7500 kg dan ke atas. Okey, right. First, dah masuk badan lori, kita orang ada marking lah kat sini. First sekali, badan lori mesti 2 kaki lebih kurang dengan parking CC sebelah kiri pula. Jarak antara badan lori dengan parking tu lebih kurang 2 kaki. Maknanya saya ambil badan lori yang ni selari dengan garisan putus-putus ni. Okey. Then signal kiri dulu. Sebelum nak mulakan, bunyikan horn pada JPJ untuk memberitahu awak nak mula. Alright. Horn. Okay. Relax, slow-slow, pelan-pelan. Sampai tayar tu lebih kurang selari dengan parking punya garisan. Okay, right. Pusing habis. Reverse. Masa parking CC ni bagi masa 5 minit. Tak ada masalah, relax, pelan-pelan. Okay, luruskan tayar balik. Pelan-pelan ya, relax. Okay, dah. Tekan handbrake, angin, tegakkan tayar, free yang gear, dan on pada JPJ. Angkat tangan. JPJ kata keluar, baru kita keluar. Macam itulah keadaan dia. Masa 5 minit. Kalau badan lori menjulur atas garisan, gagal. Itu je. Maknanya badan lori, kepala lori atas garisan atau badan lori buntut bucket tu atas garisan pun gagal. Dia tak boleh adjust dah. Macam parking kat luar sana. Alright. Dah horn, JPJ kata keluar, baru keluar. Sinar kanan. Masa tamat, kenderaan tu keluar daripada parking. Siap habis, jaga kepala depan, jangan menjulur. Tarik balik, pelan-pelan.